Kecilkan. Ada juga. Lah. Semua orang boleh unmute tak? Boleh unmute diri sendiri tak? Ira cuba tutup chat ni. Ira harap kalau ada apa-apa, Ira. Ya? Cukup 19. Itulah kita continue. Macam mana pula nak tutup chat? Macam ni je. Ganggunya. Sekejap. Macam mana ni? Lah, duduk gini je. Chat ni dia ada kat sini pula. Dia tak boleh nak apa? Minimize. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sekejap. Macam mana pula nak gerakkan dia ni? Ya Allah. Ni besar kan? Kecil kan? Apalah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, mudah-mudahan apa yang Ira sampaikan malam ni anda boleh faham, dapat sesuatu, kira dapat ilmu baru lah. Sama ada sikit ke banyak ke dapat, pasti ada dapat ilmu baru tu yang mana boleh tambah nilai kepada diri anda sendiri, kepada keluarga kita sendiri ataupun kepada orang sekeliling kita. Tambah kita ni orang yang berbisnes kan, orang yang nak teringинkan orang lain juga sihat. Kan, ataupun mungkin ada orang yang baru, yang apa ni, yang belum lagi, tak tahu lagi siapalah Irah ni, siapalah apalah Forever Living ni. So tak apa, stay tune sampailah akhir. Okay, insyaAllah. Okay, semua nampak slide. Bismillahirrahmanirrahim. So tajuk malam ni, tajuk tentang obesity. Okay, kesihatan tentang obesity. Nampaknya comel, nampak comel tapi uh, ada risiko dia. Ada risiko dia. Ada orang dia pandang benda tu tak apalah, tak ada masalah lah, sikit aja ni. Selagi dia rasa hidup dia tu happy-happy lagi, relax-relax lagi, tenang-tenang lagi kan. So tapi sebenarnya ada risiko ni. So anda tahu ke yang kita ada hari obesity sedunia? Tahu tak bila? Kita ada hari obesity sedunia. Tahu ke bila? Siapa tahu bila? Ha ha. Irah pun buat slide ini mungkin sebelum ni yang lalu tapi tak uh, apa dia tu sangat. Ni bila buat ni okey, empat. Ya Allah. Empat. Sekejap. Anak Irah tadi pula. Oh, nampak slide dia besar kan? Macam mana pula nak kecilkan dia? Sofia sana, Sofia. Ibu nak sosis. Nak sosis. Ibu nak sosis. Slide ni makin besar. Macam mana nak kecil? Sosis. Sosis. Sofia. Kak sosis. Ya, sila, sila. Makan, kan? Makan sosis. Makan, boleh. Sebelum Jamil. Okey, obesiti bukan sekadar tentang berat badan tetapi juga kesihatan dan kesejahteraan anda. Tahukah anda, 1/2 daripada orang dewasa di Malaysia ni adalah obes. 1/2. Maksudnya apa? Separuh rakyat Malaysia kita ni masalah obes. Tanpa disedari, ramai golongan dewasa di negara ini sudah dikategorikan sebagai golongan yang gemuk. Mungkin gemuk tu istilah yang agak kasar bunyinya, tapi itulah uh, obes tu. Itulah dia obes. Dan mula menghadapi krisis kesihatan akibat obesity. So, ni antara statistik dia. Kan, masyarakat Malaysia semakin gemuk. Sudah kan, antara 2019 dengan 2023, kan, statistik nampak tak dia punya makin trend menaik. Kan. Dan kalau tengok dekat sini juga, melalui Asia Tenggara dan Malaysia mencatat negara kedua tertinggi. Bayangkan. Nak kata ramainya orang yang obes. So kita nak cerita malam ni apa risiko obes dan apa yang patut kita buat.
Dan apa solusi kita dah berada dalam forever living ni kan? Apa solusi yang kita boleh buat? Yang kita boleh dapat. Pingat perak kan? Sudah. Jadi kita tak nak benda ni. Tak nak berlaku benda ni. Mungkin orang nampak faktor apa yang utama? Pemakanan kan. So kita nak tengok nanti. Adakah betul faktor pemakanan? Okay. So pertama sekali of course kita kena tahu tu apa itu dia obesity. Obesity ialah keadaan di mana lemak badan terkumpul secara berlebihan. Ira nampak Ira punya ni lag lah. Kau dengar Ira lag tak? Ira tutup video lah. Dengar lag. Suara yang penting. Suara Ira lag tak? Okey, clear je Ira teruskan Ira dah tutup video dah. Okey. Keadaan yang mana lemak badan terkumpul secara berlebihan sehingga menjejaskan kesihatan. Ia bukan sekadar berat badan naik tetapi satu kondisi metabolik yang melibatkan hormon, keradangan dalaman gaya hidup dan juga kadang-kadang faktor genetik. So, kat sini yang kita bagi tahu tadi, bila obesity dia akan menghadkan kegiatan fizikal. Kan, bila menghadkan kegiatan fizikal, dia juga boleh memudahkan seseorang itu yang obes tu terdedah kepada banyak penyakit. Sebab lemak yang terkumpul tu, dia akan berkumpul kat mana? Organ-organ dalaman juga. Itu yang bawa kepada risiko penyakit-penyakit lain. Kronik pula tu bukannya penyakit biasa-biasa, penyakit kronik. Okay? Okay, next. Bagaimana kita nak nilai obesity? Okay, macam mana kita nak nilai obesity? Yang pertama, yang ni biasa yang kita dengar kan, kita nak kena kira BMI. Sekejap Kita nak kena kira BMI. So, BMI yang lebih daripada 30 kilogram per meter persegi tu adalah cara nak kira BMI. So macam mana nak kira BMI? Ni cara nak kira. Berat bahagi dengan tinggi. Kan tinggi tu kali 2 dulu. Okey, baru bahagi dengan berat bahagi dengan tinggi. So anda akan dapat anda punya BMI. So ni kalau tengok ni mana anak panah. Okey ni yang ni yang mana ni tengok bila kita berada berat kita macam mana nak cakap 25.0 ni dia kategori dah ada lebihan berat kat sini. Tapi belum lagi dikategorikan sebagai obes. Tapi dah lebihan berat. So kena hati-hati dah duduk dekat kategori line kuning ni. So lebih daripada 30 dah obesity. Yang kedua kita tengok kepada ukuran lilit pinggang. Okey, pinggang kita. So, kalau wanita lebih daripada 80 cm, kalau lelaki 90 cm, tu dah kategori obesity. So, hati-hati. Kan? Ataupun paling tepat sekali adalah ukuran apa ni, imbasan komposisi badan, body fat, persen body fat kita. So, kat sini, BMI ni dia sekadar kita panggil dia rujukan kasar kita untuk kita tahu yang kita ni obes ke tak obes. Kan? Tapi kalau nak lagi detail sebenarnya lagi elok kalau kita boleh buat imbasan komposisi badan kita ni. Tahu body fat kita berapa. Body fat ni kat mana nak boleh buat? Dekat klinik-klinik yang ada buat benda ni, dia pakai mesin ni. Dia pakai mesin ni, InBody. So kadang-kadang tak semua klinik juga boleh tanya klinik mana yang ada buat ataupun mana-mana hospital swasta ke kan. Lagi gym, ada setengah gym yang mungkin bertauliah yang ada coach-coach dia, dia ada boleh guide benda ni lah. Okay. So, imbasan komposisi badan ni Ira tak detail, Ira just bagi tahu secara ringkas lah untuk tahu mana tahu kot lepas ni lepas daripada ni rasa nak buat ke benda ni so lagi bagus. Kaedah untuk mengukur apa yang ada dalam badan bukan sekadar berat badan di penimbang. Ia menunjukkan peratusan lemak kot air dan lemak visceral yang mempengaruhi kesihatan seseorang. Okay, lemak. Makan semua ke? Jangan makan semua. Makan satu je, okay? Sorry. Okay, so kalau tengok kat sini memang dia boleh detail. Dia boleh detail check kita punya fat. Fat kita. Fat bukan setakat fat, lepas tu kita tengok pula otot, dia tengok pula
Air, kandungan air dalam badan kita pun dia boleh check. Dan lemak visceral. Lemak yang di lapisan-lapisan perut kita. Okay? Kalau dekat sini kan, kat sini dia kata body composition ni difference model. Kalau tengok dekat sini, macam mana nak cerita? Kalau kat sini 2 compartment, 3 compartment, 4 compartment ni apa? Okay. The more compartments that are measured, banyak compartment yang kita boleh ukur, the smaller the error in body composition estimate. Maksudnya makin kurang kesalahan yang kita boleh tahu. Maksudnya lagi banyak, maksudnya bila makin banyaklah kompartmen yang kita boleh ni, so lagi tepat kita nak tahu berapa banyak fat dalam badan kita. Berapa komposisi badan kita. Macam itulah kesimpulannya lah. Okey, nak mudah faham. Dan kalau tengok lagi, bila kita buat bahasan komposisi ni, kita boleh tahu detail macam Ira bagi tahu tadi lah. Berapa body air kita, kan? Berapa, apa ni? Otot kita, masa kita, berapa kita punya jisim tulang kita. Sangat-sangat detail. So, best sangat kalau boleh buat. Ira pun tak pernah buat. Ira pernah buat ke? Ira rasa Ira pernah buat dekat zaman you dulu, tapi tak detail macam ni lah. Ira rasa beberapa je kot item yang Ira sempat buat. Kebetulan mereka datang dekat universiti kan. Dan daripada sini, kita boleh tahu berapa kalori yang sepatutnya kita ambil. Okay, kalori yang sepatutnya kita ambil tu. So, andai kata ada rezeki, boleh buat. Okay, so next, kita kena tahu apa punca obesity. Kan, dah tahu dah obesity tu lemak berlebihan dalam badan kita. So, apa punca obesity? Kan, kebanyakannya orang, dia faham obesity tu hanya semata-mata sebabkan oleh apa? Faktor pemakanan. So, tidak. Bukan sebab faktor pemakanan sahaja. Tapi, banyak lagi yang menyebabkan punca kepada obesity. Dan hati-hati sekarang ni budak-budak pun ramai yang obesity. Kan, ramai ada obesity. So, masuk je umur berapa? Umur 20-an, ada yang dah kena buat dialisis. Ada umur 30-an dah diabetes. So, hati-hati. Okay? Bagus. Okay, so tengok yang pertama apa dia? Faktor ketidakseimbangan kalori. Faktor ketidakseimbangan kalori mana kalori masuk lebih tinggi daripada kalori yang terbakar. So, dekat sini ni, bila kita faham kat sini, so tenaga yang digunakan tu pun maknanya kurang. Kan, tenaga yang digunakan pun apa? Makan lah. Aku tak ada masalah. Makanan tinggi, gula dan tepung putih juga akan menyebabkan insulin tu naik dan badan simpan lemak lebih cepat. So korang kalau tengok dekat sini, disebabkan oleh faktor kalori ni, yang tak seimbang ni juga boleh mencetus kepada obesiti. Kan kadang-kadang ada orang tak faham pun kalori tu macam mana, kalori tu macam mana nak tahu kalori kan. Tu pentingnya kita masuk kelas. Okay, pentingnya masuk kelas. Sorry. Sebab dia duduk kat meja makan dia dah dia. Terpaksa sebab dia dekat duduk kat bawah dengan tak ada orang yang tengok dia orang. Okey, yang kedua faktor hormon. Okey, faktor hormon. Apa hormon-hormon yang terlibat? Hormon lapar, hormon kenyang. Badan kita ni, dalam badan kita ni memang Allah dah cipta ada hormon yang lapar. Hormon yang mencetus, yang bagi signal kita untuk lapar lah, untuk kita makan nasi. Dan ada hormon kenyang. So tengok kalau leptin resistant yang mana dia apa ni dia punya hormon leptin dia tu dia susah nak rasa kenyang. Dia ada problem kepada leptin. Leptin tu apa? Hormon kenyang. Hormon kenyang. Okey, yang mana dia susah nak rasa kenyang. Bahaya kan? So bila susah nak rasa kenyang, dia asyik tu yang asyik buka peti, asyik buka saji, nak makan. Dia asyik nak makan je. Lepas tu dan untuk pengetahuan anda juga, bila kita sebut pasal benda ni kan, nak rasa apa kita bagi? Susah nak kenyang ni, rasa nak makan lagi, sebenarnya faktor apa? Faktor usus. So, korang kena tengok sampai habis. Okay? Apa yang Ira nak sentuhkan sebenarnya? Yang kedua, insulin resistant. Yang mana hormon insulin kita sendiri yang bermasalah. Gula mudah disimpan sebagai lemak. Maknanya badan ni susah nak proses insulin. Jadi bila susah, jadi gula mudah disimpan sebagai lemak. Tu yang jadi makin bertambah. Makin kita makan, makin bertambah. Jadi tak digunakan sebagai tenaga. Tapi ditukarkan jadi lemak. Yang ketiga, kortisol tinggi.
Iaitu hormon stres. Hormon stres kita menyebabkan selera meningkat. So hati-hati. Ada orang mungkin faktor sekarang kan, faktor sekarang macam-macam orang kata apa stres kewangan, mungkin kan stres tempat kerja, emosi tak stabil. So tu membawa kepada ada orang dia cari apa? Cari makan. Kan stres je cari makan, makan dan uh, bukannya ada orang mungkin dia nak healing-healing relax kan, tapi ada orang healing dia dengan makan. Tu bahayanya. Okey, yang seterusnya yang ketiga, punca obes adalah disebabkan oleh faktor genetik atau epigenetik. Okey. Apa dia tu yang mana gen mempengaruhi cara badan simpan lemak. Gen. Setiap orang dia ada baka, dia ada gen dia. Okey, dan jadi ibu bapa yang obes ada risiko lebih tinggi untuk kita juga untuk obes. Tapi jangan pula kita salahkan keturunan kita ya. Macam tu. Sebab ada orang yang badan dia berat dia berlebihan tapi tak ada masalah kesihatan. Mungkin faktor ni lah, faktor genetik je sebenarnya. Tapi kesihatan dia tak ada masalah sangat. Cuma kat sini nak bagi tahunya memang dia tetap ada risiko bila mana ada lemak yang berlebihan tu. So korang kena faham benda ni, konsep ni. Dan seterusnya adalah kurang aktiviti fizikal. Bila kurang aktiviti fizikal, kaya hidup banyak duduk, kurang bergerak, so otot akan sedikit digunakan. Kan? Tak banyak otot yang digunakan menyebabkan metabolisme akan jadi perlahan dekat sini. Boleh Ha, apa ni? Sekarang ni pun banyak juga kerja-kerja yang melibatkan apa kat office, duduk, betul tak? Sebab tu yang last jadi pula back pain pula, kan. Jadi banyak makan pula, banyak duduk, so tak bergerak ni cuma mengurangkan aktiviti metabolisme badan. So tu yang menyebabkan obesiti berlaku. Okey. Pola makan moden itu fast food, minuman manis, makan laju juga bawa kepada obesiti. Makan ikut emosi. Stress. Macam tadi kan stress eating. Fast food pun sekarang banyak. Bukannya kita kata jajan. Bukannya kita kata burger, fries. Benda-benda yang bergoreng yang tadi kita cakap tepung putih. Kan sekarang banyak sangat frozen food. So hati-hati. Ya betul mungkin dia memudahkan kegurusan kita tapi kena kurangkan lah. Kena kurangkan makan benda yang frozen-frozen. Dia semua menggalakkan obesiti. Okay? Dan lagi biskut, roti, hati-hati juga beli. Dekat pasaran tu macam-macam brand ada dan ada yang ada kita panggil apa? Gula yang tersembunyi. So hati-hati. Korang kena check juga setiap kali nak beli tu ada brand-brand yang nampak macam berkhasiat, lebih berkhasiat daripada roti gardenia biasa tapi sebenarnya dia lebih berbahaya. So hati-hati, okey? Banyak biskut pun sama-sama kena hati-hati juga. Banyak juga biskut yang kita kata yang tak sihat lah. Yang tak sihat. Kak sebenarnya. Okey. Seterusnya faktor kesihatan disebabkan oleh mungkin hypothyroid, ada PCOS, tu apa sebut dia. Ubat tertentu, okey, PCOS ni ada masalah hormon ya. Ubat tertentu mungkin menyebabkan faktor kesihatan ni juga menyebabkan obesity. Dia banyak ambil ubat, terus buat steroid, antidepressant. Sorry korang, kejap. Ambil air suam sikit. Lepas tu air suam. Tahu kan cara nak buat? Okey. Dia rasa nak batuk sebab kita orang baru baru habis apa influenza. Tu yang jadi mesti ada apa? Ira pula last sekali batuk ni. Dapat batuk tu yang tu sikit. Okey. Seterusnya disebabkan oleh persekitaran tabiat iaitu apa dia merokok. Merokok hati-hati orang lelaki mudah dapat makanan tinggi kalori, saiz hidangan yang besar. Ni semua faktor-faktor. Terima kasih. Saiz hidangan yang besar kan ada orang contoh makan nasi kandar penuh pinggan roti canai tak cukup seorang breakfast je pun dia seorang berkeping-keping so hati-hati
snack waktu malam, benda-benda yang tak sihat ni, waktu tengah malam pula tu dah pukul 10, pukul 9 nak ambil tak elok. Okey. Masalah tidur. Okey, kurang tidur menyebabkan ghrelin naik. Okey, ghrelin ni apa pula? Dia adalah hormon lapar. So, bila kita kurang tidur, bila kita masalah tidur, dia menyebabkan hormon ni, cetuskan hormon ni. Hormon ni akan naik. Tu yang jadi, kita akan jadi lapar. Kan tiba-tiba bangun pukul 1 pagi, pukul 2 pagi. Buat apa? Makan yang bukan-bukan. Sebab apa yang boleh ambil waktu tu kan? Lapar. So kita akan makan, ambil yang bukan-bukan, fast food dan sebagainya. Leptin turun. Kan? Apa ni? Bila leptin turun, so kita akan rasa susah nak kenyang. Kan? Makan je tak kenyang. Makan je tak kenyang. Ada rasa lapar lagi. So ini mempercepatkan lagi kenaikan berat ni, semua faktor-faktor obesity. Okay, next. Sebab Ira dah lama dah kat sini. Okay. Sikit Ira nak highlightkan kat sini. Obesity dan keradangan. Apa dia keradangan? Kita faham keradangan ni satu keadaan badan yang mana tindak balas bila berlakunya kerosakan pada sel kita. Betul tak? Kita rujuk pada sel, eh? Kalau nak nampak, nak mudah lagi faham, kalau daripada luar kan, contohnya kita ada berlaku apa? Nampak badan kita, kulit kita kemerah-merahan. Itu juga salah satu situasi kita panggil keradangan. Ni nak bagi faham, eh? Dan bayangkan benda ni berlaku dalam badan kita, dalam organ kita. Situasi dalam badan kita. Jadi, situasi ni kita panggil dia sebagai chronic low grade inflammation. Tadi ada ke? Iaitu bahasa Melayu dia ada keradangan apa ni? Keradangan yang low grade punya kan. Ini punca paling besar dalam obesity moden. Bila sel lemak membesar, okay, bila sel lemak tu makin menebal, ia akan mengeluarkan sitokin pro keradangan. Dia ada nama panjang dia ni adalah dia macam signal lah ya, macam signal yang mencetus kepada badan kita ni, imun kita ni untuk badan ni tengah-tengah ada masalah ni. So dia akan cetuskan IL-6 dengan TNF alpha ni untuk dihasilkan untuk melawan jangkitan, untuk melawan sebarang kerosakan yang apa-apa sahajalah kelemahan di situ, sel di situ. Okay? So bayangkan keradangan ini mengganggu hormon lapar dan juga kenyang. Signal kenyang akan hilang menyebabkan makan lebih banyak dan insulin akan menjadi tidak sensitif, so menyebabkan lemak makin disimpan. Maknanya insulin tak digunakan, tak diproses, bukan tak diproses, so menyebabkan lemak tu makin disimpan. Sebab insulin akan tukarkan gula tu jadi lemak. So obesity ni menyebabkan keradangan dan keradangan menyebabkan obesity makin teruk. Nampak tak kitaran ni makin berulang? Kitaran jahat kita panggil. Kan, kitaran jahat ni. So bayangkan yang ni dah tunjuk situasi yang mana dia bermula daripada kecil lagi. Budak yang kecil, budak yang sihat, dia boleh terdedah dengan pelbagai situasi di sekeliling dia. Kan? Apa ni, selain daripada sekarang ni, budak-budak sangat terdedah dengan gadget kan? Nauzubillah, kita tak nak juga kalangan anak kita, so hati-hati semua yang bagi anak telefon awal, so hati-hati semua. So benda ni dan apa, dia ada pula apa dia ambil pula makanan-makanan yang bersifat apa tadi, jajan, fast food semua tu yang tak sihat tu, fokus pula semua tu, ni semua tengok bawa kepada my obese. Lepas tu kehidupan pula, tengok lifestyle pula macam mana, bawa pula moderate obese. Tengok sampailah satu waktu dah dewasa ni, dia bawa kepada pelbagai penyakit dah kronik. Tu yang Irah bagi tahu tadi, kalau cycle ni, bayangkan ni dia nampak kepada cycle yang lebih besar skop dia, iaitu pada start daripada kecil lagi kan. Tapi bayangkan orang yang mungkin start dia contohnya dia start bekerja, dia start apa ni, kalau perempuan lah, nak bagi nampak lagi perempuan, kadang-kadang lepas dia bersalin kan, kan dia attempt untuk obes, dia attempt untuk naik berat badan kan, disebabkan oleh faktor-faktor uh, kita terlalu orang kata apa, tak cukup rehat, menyebabkan yang tadi tak cukup tidur kan, menyebabkan apa lagi, bila stres, time untuk makan kan, ataupun kurang pergerakan yang sihat. Nanti korang kena tahu juga, tahu ada pergerakan yang sihat. So kena tahu, kena dengar sampai habis Ira punya ni. Jadi penting sangat untuk kita faham obesity ni, dan kita macam mana, cakna tentang risiko obesity supaya kita boleh elak obesity, dan supaya kita ambil
tindakan kepada orang yang bukan tindakan kepada kita kita dah tahu kita obes, kita bertindak lah. Macam tu maksud Ira. Okay, boleh eh? Tak adalah orang tu rasa macam tak apa, tak apa, tak apa. Selagi dia tak ada disahkan penyakit kronik, lagi tu lah dia buat donor je. So tak nak benda tu. Okey, tak nak benda tu. Mungkin ada orang yang di sekeliling kita, mungkin ada di kalangan keluarga kita. So kita kena cakna semua. Okey? Okey, ni next part yang paling penting iaitu risiko kesihatan akibat obesiti. Obesiti boleh mencetuskan banyak masalah kesihatan kerana ia berkait rapat dengan keradangan kronik grade rendah tadi, low grade chronic inflammation. So keradangan dalam dalaman yang berlaku secara perlahan, senyap dan berterusan. Kan? Okey, secara perlahan dan senyap berterusan tu tanpa simptom jelas seperti demam ataupun sakit kuat. Sebab ada setengahnya keradangan ni dia tak macam mana, tak diketahui. Senyap. So benda tu yang lagi berbahaya. Kan? Ia bukan macam keradangan bila kita luka atau bengkak, tetapi keradangan halus yang berlaku di peringkat sel dan hormon. Itu bahaya. So bila keradangan berlaku, hormon bercelaru, metabolisme menurun dan badan mula simpan lemak secara berlebihan. So ini antara sign yang nak menandakan kita ada chronic inflammation. Kita mula balance problem, ada masalah balance. Okay, ada brain fog. Brain fog tu kita mula rasa blur, rasa hilang fokus, energi kurang, insulin resistant tadi. Okay, rintangan kepada insulin. Badan ni memang susah lah nak settlekan insulin tu. Tu yang jadi insulin jadi naik. Penhadaman jadi lemah. Menyebabkan lymph node kita pun bengkak. Tu tanda-tanda ada jangkitan, tanda-tanda dia tak normal lah dalam sistem badan kita. Tu yang akan lymph node ni dia akan detect, dia akan membengkak. Okey, mata kering. Okey, akses mukus mengeluarkan lendir yang berlebihan. Kita punya part lendir ni dia hidung, tekak, pernafasan, kita punya paru-paru. So memang secara normal ni Allah cipta badan kita ni memang menghasilkan lendir. Untuk apa? Untuk sebagai orang kata apa, protection untuk kita, perlindungan kepada jangkitan lah, sebarang yang jangkitan. Okay. Jadi bila bila berlebihan tu yang menyebabkan risiko tersumbat dan sebagainya. Risiko susah nak bernafas. Okay, faham Excess mucus production. Blood clotting, blood tu jadi susah nak membeku, kan, menyebabkan sakit kulit, masalah-masalah yang melibatkan kulit ni, dan masalah back pain. Sekarang ramai sangat orang yang masalah back pain. Orang ramai sangat-sangat, terutamanya juga di kalangan orang-orang yang duduk ke office, kan. Ah. Okay, next. Okay. Pertama, Ira cuba pergi satu-satu. Sebenarnya banyak lagi. Tapi Ira cuba pergi satu. Ira tak ingat dah Ira letak berapa. Ira rasa dalam 10 macam tu kot. Okay. Okay, pertama, tentang risiko yang boleh disebabkan oleh obesity adalah diabetes jenis 2. Itu type 2. Yang tadilah Ira cakap. Iaitu rintangan insulin. Yang mana sel tak lagi respon kepada insulin. Okay. So, insulin ni apa? Insulin ni adalah satu hormon yang mana dia akan naik bila mana apa-apa je yang kita makan, kan? Gula dia akan detect. Okay, kita dah makan makanan yang tinggi gula. So, insulin akan dihasilkan. Sepatutnya dia dihasilkan tu untuk memproses gula tersebut, untuk tukar jadi tenaga. Tapi, insulin tu, dia tak respon. Dia kan, dia tak respon kepada insulin tu. So, insulin pun tak boleh nak bekerja. Jadi tu yang menyebabkan blood sugar akan jadi naik. Level blood sugar kita akan naik disebabkan oleh distangan insulin. Okay, faham Jadi tu yang menyebabkan organ dan juga otot-otot kita ni tak dapat nak respon kepada insulin dan menyebabkan penghadaman kepada glukos juga kurang. Okay. So apa berlaku? Gula dalam darah naik berterusan, mudah letih, lapar, risiko komplikasi pada mata, buah pinggang dan juga saraf. Tengok start daripada diabetes jenis ni. Kan, boleh bawa kepada masalah mata juga. Sebab tu kebanyakannya orang yang masalah diabetes ataupun ada dah simptom-simptom gejala tu, dia akan ada rasa macam tak selesa pada mata. So hati-hati. Memang kebanyakannya yang datang dia ada masalah diabetes, mesti kenapa mata saya kabur ya? Rasa tak selesa. Rasa dah memang dah setiap kali orang yang kat hospital untuk check up pun memang dia akan ada juga untuk sesi jumpa bahagian mata. So inilah dia
antara kita panggil kronologi. Kan kronologi yang berlaku daripada diabetes bawa kepada mata, buah pinggang dan juga saraf. Okay, that's risiko seterusnya darah tinggi, hipertensi. Lemak berlebihan meningkatkan tekanan pada salur darah, hormon penyempit arteri. Okey, kat sini kalau tengok dia kat sini Ira letakkan sekali darah tinggi, penyakit jantung dan salur darah, kolesterol tinggi. So dia related ni. Bila situasi darah tinggi, okey, lemak berlebihan akan meningkatkan tekanan pada salur darah dan juga hormon yang nak menyempitkan arteri tu. So kesannya risiko stroke, risiko serangan jantung, kerosakan buah pinggang. Sama juga dengan ini penyakit jantung atau salur darah ni, keradangan kronik. Okey, bila berlakunya keradangan kronik disebabkan oleh obesiti, bertambah pula dengan kolesterol tinggi, dia akan membuatkan pembentukan plak lemak tu dalam salur darah. So, tu yang boleh juga menyebabkan sama serangan jantung, jantung lemah, salur darah tersumbat. Orang yang kolesterol tinggi, kan? Orang yang kolesterol tinggi, obesiti meningkatkan LDL, iaitu lemak jahat dan juga menurunkan HDL, lemak yang baik. Menyebabkan kesannya sama risiko pada jantung dan juga risiko stroke. So, jangan buat main dengan obesity. Hati-hati. Kalau yang rasa kita duduk, rasa macam tak kena, dah tak senang duduk dah ni, hati-hati. Okey. Rasa macam sihat lagi ni, sihat lagi. Jangan. Kena cakna, kena betul sebab badan kita nak pakai lama kan. Ramai lagi insan-insan yang memerlukan kita. Kan. Okey, seterusnya, hati berlemak iaitu NAFLD, iaitu non-alcoholic fatty liver disease. Okey. Situasi ni yang mana orang yang tak ambil, biasanya orang yang ambil alkohol ni memang dia cenderung untuk berlakunya hati berlemak. Tapi orang yang tak ambil juga berpotensi untuk jadi hati berlemak. Kan? Itu antaranya disebabkan oleh obesiti lah. So lemak terkumpul dalam hati menyebabkan keradangan, menyebabkan fibrosis. Ni yang silent disease ni. Okay. Yang mana situasi ni kalau tengok dekat sini, dia daripada hati yang sihat ni, dia boleh lagi kalau masa ni, masa masa keradangan ni dia mesti lagi boleh boleh orang kata diubah, bukan diubah, diperbaiki, reversible. Dia boleh orang kata kita boleh solusikan dia lah. Tapi bila dia dah sampai sirosis ni hati dah rosak teruk, dah tak boleh dah. Kan? Dah tak boleh nak dibantu dah. Dah tak ada dah irreversible tu. So, yang ni lagi bahaya. Jadi kita tak nak kategori sampai tahap ni. Kita tak nak sampai tahap sirosis hati. Ya, siapa-siapa sahaja boleh. Ya, boleh menyebabkan benda ni. Kan, terutamanya tak kisahlah macam tadi orang yang ambil ubat-ubat, kan macam-macam ubat yang dia ambil. Kan? Termasuk ubat stres, ubat tidur lah macam-macam sekarang ni. Kan? So, tu juga membawa kepada hati berlemak. Okey? Yang ni kita kata boleh berkembang hepatitis bukan alkohol, sirosis dan juga kegagalan hati itu sendiri. Okey, risiko seterusnya iaitu masalah hormon bagi wanita dan lelaki. Okey, yang mana dia boleh jadi period tak teratur, PCOS lebih teruk, suka hamil. Okey, PCOS tu apa dia sebenarnya? Okey, ni bahasa nama panjang dia, polycystic ovary syndrome. Ada orang dia salah faham. Apa dia ada cyst ke ni? Okey, orang yang PCOS ni dia tak ada cyst tapi bagi faham, okey? Ni normal ovary, ni adalah orang yang ada masalah PCOS. Yang mana ovari kita ni dia akan menghasilkan telur kan? Telur ovum. Maaf, sifat Insyirah tolong. Tak boleh, dia baru. Tak boleh. Sifat buat botol satu lagi. Okey, tolong Abang duduk sana dulu. Okey, so ovari kita secara normal ni dia akan menghasilkan telur. Tapi bila mana orang yang PCOS ni dia Masya Allah. Tak maaf dah ya. Umar kakak tolong. Tolong. Balik. Satu lagi tak ada. Tengok kat handphone. Dah slide mana dah. Sekejap. Ira stop. Stop share ke? Kan? Ni. Tak maaf lah ya.
Jadi kan. Oh, betul ke? Ke dah hilang terus dah slide tu? Oh, okey. Oh, okey. Maksud Irah yang tu. Okey, faham. Sekejap eh. Ira terdouble. Okay, tak apalah Ira masuk sini dulu sementara Ira gini. Sorry dengar je kan? Okay. So, PCOS ni mana situasi dia ovari dia tak menghasilkan telur yang matang. So, bila tak menghasilkan telur yang matang, tu yang menyebabkan uh, period dia tak teratur ataupun mungkin tak datang terus. Tak pun masalah kan? Berbulan-bulan tak datang, lepas tu datang pula kadang panjang. Ni disebabkan oleh faktor PCOS ni iaitu yang mana ovari dia tu tak mampu menghasilkan telur yang matang. Boleh so tu yang menyebabkan sukar hamil. Jadi memang korang jangan siapa yang ada situasi ni dia ambil masa juga dan dia perlu selesaikan, jangan biar. So nanti kesian lah kan. Kan kesian takkan nak tunggu kahwin baru nak settle ataupun nak tunggu umur 30 lebih kan ke 40 baru nak settle isu ni. So jangan dan itu yang menyebabkan nampak macam sis sebenarnya. Dia nampak macam ketulan-ketulan tu yang nampak macam sis. Tu sebenarnya adalah folikel ataupun kita panggil dia telur yang tak matang. Okey. Dan bagi lelaki pula menyebabkan apa ni? Testosteron dia rendah. Okey, testosteron dia rendah, libido dia menurun, rasa sifat nafsu dia, nafsu lelaki tu kurang kan. Lemak berlebihan menghasilkan estrogen. Estrogen ni secara normal ni memang Allah cipta ada juga pada lelaki tetapi pada kuantiti yang rendah. Okey, tapi bila terlalu obes, dia tank lemak tu menyebabkan estrogen ni boleh berlebihan. Menyebabkan ketidakseimbangan hormon tu yang menyebabkan kadang-kadang jadi libido menurun. Jadi rasa nak ke arah tu lah. Kan ada setengah yang bertukar jantina dan sebagainya Okay. Okay, okay. Sorry, Ira patah yang ni. Tadi tak ada sleep apnea ni. Itu berhenti nafas ketika tidur. Bahaya satu situasi yang bahaya. Lemak di leher dan dada menekan salur pernafasan. So, menyebabkan orang ni dia tidur tu berdengkur. Dia tidur tu dia macam, kita panggil macam mana nak cakap. Dia tidur tu dia berhenti. Nafas dia berhenti. Tu bahaya. So, kalau pasangan yang ada sebelah tu mungkin boleh check. Kan ada setengah orang tu berdengkur dia macam tu. Dia boleh block. So tu yang bahaya. Kurang oksigen semasa tidur, kan? Cepat letih siang hari, risiko serangan jantung meningkat bila situasi berlaku. Situasi ni berlaku. Okay? So hati-hati. Jangan ambil mudah lah. Sebab ada kawan Ira juga yang muda lagi sama, tak. Umur 2 setahun je lah. 2 setahun je. Dia berdengkur dia makin kuat. Kuat sangat-sangat. Isteri dia rasa lain. Rasa dengar dia pun lain. So dia ada masalah pada saluran ni lah. Tak tahu hidung ke ni. Dan yang diperlu kepada operation. Operation sampai. Sebab dia risiko kepada benda-benda ni juga. Serangan jantung dan sebagainya. Mati mengejut. So jangan buat main dengan tidur yang berdengkur. Ada orang dia buat benda tu sebagai lawak kan. So hati-hati ya. Okay, next. Osteomalacia. Bukan Malaysia ni. Osteomalacia dan juga osteoarthritis. Dia tak sama dengan osteoporosis. Osteoporosis ni lebih kepada kita punya tulang rapuh. Tapi osteomalacia ni, Malasia ni, okay, dia mana tulang tu dia jadi lembut. Tulang tu jadi soft. Dia disebabkan oleh faktor kekurangan mineral, kekurangan vitamin D, kekurangan kalsium, kekurangan zat yang diperlukan oleh tulang tu sendiri. Okey? Dan osteoarthritis ni pula dia melibatkan tulang ataupun sendi tu jadi haus, cepat haus. Kalau kita tahu kat sini dia ada cartilage dia kan, dia ada sendi dia. Kan? Dia kita bahasa apa ya? Pelincir dia kan. Pelincir dia tu jadi haus. Okay. So tu osteoarthritis. Dia lain sikit dengan arthritis. Ni lebih kepada faktor tulang. Okay, osteoarthritis. Okay. Dan kesannya jadi sakit lutut yang kronik, sendi cepat haus, pergerakan juga terhad. Okay. Tengok bila disebabkan banyak obesiti. Dan Ira letak juga sebenarnya banyak lagi sebenarnya penyakit. Okay. Kat sini masalah mental dan emosi. Keradangan kronik dan perubahan hormon boleh mempengaruhi mood. Ya. Kesannya akan menyebabkan anxiety, depression, self-esteem dia rendah, betul? Emotional eating.
kan. Bertambah berat lagi bila emosi nak makan je kerjanya kan. So hati-hati, dia juga boleh bawa kepada mental dan emosi. Kan. Dan kanser. Yang ni yang last, yang paling bahaya, risiko yang paling bahaya, yang semua orang takut bila sebut pasal kanser kan. Obesiti dikaitkan dengan risiko beberapa jenis kanser kerana keradangan kronik dan hormon berlebihan, termasuklah apa dia? Kanser payudara, kanser usus, kanser rahim, kanser pankreas. Benarnya banyak kanser kan, cuma ni antara penyakit yang dikaitkan dengan obesiti. Okay, so hati-hati. Kalau tengok dekat sini gambar ni, um, yang semua yang Ira dah sebutkan tadi, dan ada yang Ira nak highlightkan Ira tak ada sebut, iaitu batu empedu, apa lagi, pancreatitis boleh menyebabkan radang juga pada pankreas, asma, okey, yang dia beritahu boleh juga disebabkan oleh faktor obesity kan, jadi menyebabkan cepat lelah, cepat semput, stroke, gout, satu lagi ni gout. Ramai orang tak, gout pun juga boleh disebabkan oleh faktor obesity, dan kebanyakannya kita perasan kan, orang yang ada masalah gout ada juga masalah berat berlebihan. So kena check dan kena ambil tindakan. Okey. Okey, ni secara ringkas dulu. Macam mana tips nak mengatasi obesity. Okey. Pertama, kita makan makanan yang sihat dan seimbang. Amalkan konsep suku-suku separuh. Jadikan piramid makanan Malaysia sebagai panduan harian kita kalau boleh. Kan? Kalau rasa susah kan nak telah ambil, kalau perasan kan budak-budak dah belajar dah ni. Budak sekolah rendah pun dah belajar juga piramid makanan ni. So kena ambil, kita sebagai parents pun kena ambil tahulah tentang piramid makanan. Lakukan aktiviti fizikal sederhana selama 60 ke 90 minit setiap hari. Ambil makanan sayur dan buah-buahan. Minum 6 hingga 8 gelas air kosong sehari untuk kekal hidrat. Dan juga pastikan BMI sentiasa berada dalam jumlah normal. 6, 6, 6, 6 sudu. Okey. Okay, ni detail cara nak mengurus obesity secara lebih realistik dan juga mesra badan kita. Kita maaf banyak-banyak, ada banyak gangguan anak-anak pula. Yang pertama, kita kena faham dulu punca obesity kita, root cause kita. Apa kalau kita, sebab setiap orang dia lain, berbeza dia punya punca dia, kan? So kita kena tahu dulu kenapa berat badan kita naik. Okay, so bukan sebab banyak makan saja, tapi banyak lagi faktor-faktor lain. Insulin resistant. Insulin resistant ni juga kadang-kadang ada yang genetik. Mungkin disebabkan oleh faktor pankreas dia sendiri. So kena check. Banyak benda lah, banyak benda nak kena check juga ni. Ghrelin, hormon lapar tak stabil, leptin resistant, tak rasa kenyang, stres, tidak tidur, tidak cukup. Balik kepada yang tadi, yang punca tadi. Keradangan kronik grade rendah. Mungkin memang badan dia ni dah banyak dah keradangan. Kan, visceral fat yang tinggi. Iaitu fat daripada otot-otot. Bahagian perut ni kan. Bila root cause dia kita faham, okay, so mudah untuk pengurusan untuk turunkan berat badan ni. Okay. Yang kedua, kita kena tengok kepada faktor pemakanan. Struktur diet yang betul. Okey, pemakanan kita. Bukannya diet ekstrim. Ramai je orang dekat sini, dia nak turun berat badan dengan cepat. So, dia diet yang sangat ekstrim. Tak makan. Yang tu bukan. Exercise banyak sampai letih, penat. Last sekali, gula terlampau rendah. So, hati-hati. Okey. Tapi pemakanan yang seimbang, yang kawal hormon dan juga gula darah. Penting. Tingkatkan protein. Ni semua ni termasuk dalam tips untuk menguruskan kawal kita punya craving. Okay? Tingkatkan protein. Bila kita banyak makan makanan yang tinggi protein, so kita akan bantu kenyang lebih lama, akan bantu stabilkan gula, akan bantu juga kawal hormon ghrelin kita, hormon lapar kita. Okay, itu contoh-contoh makanan yang kita boleh ambil: ayam, telur, ikan, tofu. Kan? Lagi seterusnya, banyakkan makan serat. Okay, serat ni dia melambatkan penyerapan gula. Dia kurangkan rasa craving kita nak makan. Baik juga untuk usus. Serat sangat baik untuk usus. So, bila usus baik, automatik akan penyerapan nutrien dan dia mengurangkan juga keradangan. Okay. Pilih karbohidrat yang berkualiti. Okay, ni pun sepatutnya. Okay, sekarang ni pun ramai orang bila nak bila sebut tentang karbohidrat dia, nak cepat ke nak apa ke, ambil apa?
Ha, ambil apa ni? Ambil roti kan. So hati-hati sebenarnya ambil roti tu. Brown rice, ubi, whole grain. Okay. Elakkan refined sugar. Apa ni? Sugar yang diproses, minuman manis, kuih yang banyak gula. Sekarang pun macam-macam jenis kopi kan. Kedai pun nama pun berasaskan kopi. Kan. Macam-macam banyak sangat. So hati-hati kopi. Um, Ya Allah, banyak sangat lah. Sebut kopi ni banyak sangat lah. So, hati-hati untuk minum ya. Kurangkan ultra processed food, nugget, sausage, roti manis, jajan dan sebagainya tu. Okey, punca keradangan insulin resistant. Yang ni penting juga format pinggang suku-suku separuh ni. Yang mana pinggang suku-suku separuh ni, protein kita, kalau kita nak tengok, kita guna tapak tangan ya. Saiz tapak tangan kita protein, buah-buahan, sayur-sayuran ni saiznya cukup. Kira dia. So, lepas tu karbohidrat pula saiz dia genggaman. Ini anggaran yang kita boleh tengok. Ya. So kat sini separuh, yang ni suku-suku. Ya. Okey. So cara menguruskan obesiti seterusnya, yang ketiga aktiviti fizikal. Tak perlu terus angkat berat-berat, yang penting konsisten. Senaman untuk bakar lemak 30 minit brisk walk, contohnya cycling, treadmill, kan macam-macam sekarang ni ada. 5 hari seminggu sebaiknya. Senaman untuk naikkan metabolisme, yang mana yang ni sebaiknya kena ada coach lah ya. Ni strength training ni 2 kali, 3 kali seminggu. Ataupun korang boleh tengok sekarang ni pun banyak kan dekat online-online media sosial yang buat secara live dan sebagainya. Kalau boleh ikut follow yang betul lah. Okay. Ini akan bantu tambah otot. Kita punya BMR kita akan naik. Bahasa metabolic rate kita akan naik. So sekaligus kalori asas. Okay, apa dia BMR ni? Iaitu kalori asas yang badan kita perlu berapa. Jadi bila badan kita BMR kita akan naik, so dia akan bantu lemak tu mudah untuk turun. Jadi mudah untuk turun berat badan. Okey, lemak senang turun, so turunlah berat badan. Jadi penting sangatlah untuk kita naikkan BMR kita ni. Yang ni yang Ira sebut tadi, itu banyakkan bergerak. Yang kategori NEAT ni, iaitu apa dia? Non-exercise activity thermogenesis, iaitu aktiviti yang membantu membakar aktiviti yang tak melibatkan senaman tapi dia membantu membakar kalori. Itu. Contohnya jalan lebih, kan, naik turun tangga, kan, buat kerja-kerja rumah yang melibatkan kita punya contoh mop lantai. Semua tu sebenarnya uh, bukan exercise, bukan senaman tapi dia membantu juga untuk membakar kalori, okey? Okay, next seterusnya tidur dan stres. Tidur pasal tidur isu tidur dan juga stres ni sangat penting. Ramai tak berjaya kurus sebab 2 faktor ni. Yang pertama, korang kena pastikan tidur cukup, sebaiknya cukup 7 hingga 8 jam. Okay, 7 hingga 8 jam. Kurang tidur menyebabkan ghrelin kita naik. Ghrelin kita naik, so craving kita lebih tinggi dan menyebabkan insulin resistant berlaku. So, kena cukup tidur. Okay. Tidur pun kena berkualiti. Ada orang banyak tidur, terlebih tidur pula. Kan? Tu tidur tak berkualiti juga. Kena kawal stres. Stres yang kronik akan naikkan kortisol. Okay, kortisol ni boleh kata hormon apa ni? Hormon mood kita, hormon gembira. Hormon apa? Hormon uh, kan itu serotonin. Ni naikkan hormon kortisol ini. Dia akan bantu simpan lemak di perut. Okay. So bila stres menyebabkan akan naiknya kortisol dan simpan lemak akan menyebabkan lemak disimpan banyak dekat perut kita. Iaitu nama dia visceral fat tadi yang banyak kali Ira sebut tadi. So apa yang kita boleh buat untuk bantu kawal stres kita ni adalah apa ni, deep breathing, iaitu tarik nafas dalam-dalam ni. Yoga ringan, ni korang boleh search lah yang ni pasal untuk bantu relax ni. Ada orang relax dia biasa relax dengan muzik tu, so relax, so kawal stres juga. Kan, journaling, solat awal waktu pun menenangkan sistem saraf kita. Okay. Okay, so next seterusnya pantau kesihatan dalaman. Ni sebaiknya memang kena buat check up. Memang kena buat check up. Sekejap. Okay. So obesity bukan sekadar berat badan, ia penyakit metabolik. So penting untuk kita pantau kita punya visceral fat kita, body fat kita, cari check kita punya BMI, komposisi badan kita, gula darah kita, lipid profile kita, tekanan darah. Ni semua
Kalau kita tak pergi mana-mana tempat yang apa klinik ke hospital ke, ni susah juga. So, tapi penting juga benda ni untuk kita buat. At least dalam setahun tu kita buat sekali pun dah okey dah kan. Membantu sangat untuk kita orang kata berjaga-jaga. Okey. Sebab bila kita tahu situasi dalaman badan kita, automatik kita akan buat action kan. Tak adalah kita tunggu je penyakit tu makin teruk. Tidak. Okey, seterusnya. Yang ini yang Ira nak highlightkan malam ni iaitu tambahan. Kita perlu ada tambahan suplemen, program sokongan. Yang mana betul ya adalah optional tapi boleh bantu jika dipilih dengan betul. So, of course bila kita nak kurangkan, nak uruskan kita punya obes, kita kena ambil fiber. Kita kena ambil protein. Probiotik untuk bantu baiki usus. Fiber untuk bantu bagi kenyang, untuk stabilkan gula. Protein untuk ganti meal kita secara terkawal. So, secara automatik kita akan kenyang kan? Dan kita ada detox ringkas untuk reset kita punya pemakanan. Jadi ingat suplemen membantu support, bukannya dia bagi magic untuk kita turun terus. Tapi dia membantu untuk reset balik badan kita. Okay. So dalam Forever kita ada Clean Nine. Okay, dalam Forever kita ada Clean Nine. Dan kita perlu ada support system juga. Mindset kita yang betul, bukannya jangan buat seorang-seorang. Ada coach, ada group support meningkatkan konsistensi, fokus 1% progress setiap hari. Fokus 1% je untuk progress setiap hari. So, ada orang kata kalau boleh ada guide dia. Okay, jangan aim terus cepat. Aim turun secara konsisten dan juga kekal. So, kalau tengok benda ni, 2 poin ni sangat bagus untuk kita buat program Clean Night. Buat program clean. So sekarang ni pun ada Clean Night. Kita bermula iaitu batch ketiga. 13 hari bulan ni. Iaitu 2 hari lagi nak mula. Jadi boleh join. Siapa yang tak pernah join boleh join. Okay. Yang mana bermula 13 hingga 21. Ni set Clean Night dia. Dalam set Clean Night dan ni adalah coach-coach yang terlibat. Okay, Ira tak terlibat untuk batch ketiga ni. Kita punya Kak Baiti. Kak Baiti terlibat. Siapa lagi tim kita? Tak ada kan? Itu. So nanti ramai lagi semua coach kita pun orang-orang yang sangat berpengalaman. Okay. So rugi tak join. So apa bestnya pasal Clean Nine ni? Bagaimana Clean Nine bantu mengatasi obesiti dan BMI yang tidak stabil? Okay. Program Clean Nine dia berfungsi untuk reset badan dalam 9 hari. Fokus kepada mengurangkan keradangan dalaman kita, meningkatkan sensitiviti insulin kita, membantu membetulkan hormon lapar kita, kenyang kita, mengawal craving makan. Ini penting. Menstabilkan tenaga dan metabolisme badan, dan ia bukan sekadar kurus cepat tapi dia metabolic reset. Mana kita nak reset balik sistem badan kita, metabolisme badan kita. Okey. Okey. Sekejap. Dia mengganggu ni. Okey, pertama aloe vera. Dalam set Clean Night ada aloe vera. So dalam obesity, usus sangat mempengaruhi keradangan. Jadi daripada tadi kita Ira sebut tadi, sebenarnya semua toksin berkumpul di usus. Keradangan bermula di usus. Okey? Semua yang berlaku, apa yang Ira cerita tadi adalah sebenarnya keradangan itu bermula di usus. Jadi penting sangat dalam Clean Night dia dah tak dah satu-satu khususnya iaitu aloe vera. Dan memang penting sangat aloe vera ni core akar untuk kita buat reset badan kita, untuk kita turunkan berat badan kita. Okey, pertama aloe vera bantu untuk detox usus dan hati, membersihkan toksin sistem metabolik kita dan memulihkan pergerakan usus. Penyebab badan suka turun berat kadang-kadang bukan kalori tapi overload toksin. So, bila kita buat detox, bila kita minum aloe vera, usus automatik akan detox segala toksin. Overload toksin. Ira tak tunjuk malam ni tapi nanti boleh minta dengan leader masing-masing. Anda boleh tengok sendiri comparison usus orang yang normal di keadaan usus dia dengan orang yang overload toksin dia. Daripada pelbagai jenis penyakit sampailah kanser, betapa banyaknya overload toksin tu. Overload tu apa bahasa Melayu dia? Toksin yang berlebihan yang berkumpul. Okay? Yang kedua, aloe vera membantu kurangkan keradangan dalaman. Ini bestnya. Okay? Dia membantu untuk kurangkan keradangan. Dia ada antioksidan. Okay? Dalam aloe vera sangat tinggi antioksidan, vitamin C, minerals, okay? Membantu mengurangkan keradangan dalaman kita. Obesity
tadi kita kata obesiti dikaitkan dengan keradangan grade rendah. So aloe vera sangat tinggi dengan polifenol yang membantu turunkan bahan keradangan. Yang signal keradangan yang Ira sebutkan tadi, alexik dan juga alpha TNF ni. Lepas tu kemudian aloe vera juga membantu stabilkan gula darah dan juga tenaga. Okey. So bila kurangnya sugar sugar crash ni, so kuranglah craving manis kita. Tunggu itu kan. Tunggu itu. Perbaiki penyerapan nutrisi. Aloe vera juga membantu membaiki penyerapan nutrisi. So bila usus yang bocor, dia akan menyebabkan hormon kenyang ni dia tak stabil. So bila tak stabil tu yang jadi craving. Asyik craving, dia asyik rasa nak makan, nak makan. So aloe bantu baiki lining usus dan hormon akan lebih terkawal. So kesan secara keseluruhan tu yang bantu perut kempes kan, tak buncit. Badan lebih ringan, craving turun, metabolisme pun akan lebih laju kan akan lebih responsif. Okay, next. Ada omega 3 plus. Dalam omega 3 plus wajib dalam proses turunkan berat badan. Okay, sebab hormon jantung keradangan sangat bergantung kepada EPA dan DHA. So dalam omega kita ada EPA dan DHA. Okay. So jangan risau. Memang kita punya omega 3 plus kita sangat-sangat berkualiti, sangat-sangat diiktiraf oleh bapa omega sendiri. Dr. John Dibert kan. Okay, so omega 3 plus akan bantu turunkan keradangan metabolik. EPA dan DHA adalah sumber yang sangat bagus untuk anti-inflammatory. Dia akan bantu stabilkan hormon insulin dan juga leptin. Iaitu hormon lapar. Ni hormon lapar, hormon kenyang ni. Bantu pembakaran lemak. Okey, omega 3 plus juga meningkatkan keupayaan sel untuk membakar lemak sebagai tenaga. Stabilkan hormon lapar dan kenyang. Okey, bila benda ni stabil, so kuranglah emosi kan. Baiki aliran darah, fungsi jantung, badan lebih senang bersenam dan juga kurang lesu. Kan kita rasa mudah je, tak ada rasa berat badan ni. Optimumkan fungsi otak, mood lebih stabil. So secara keseluruhannya omega sangat bantu pembakaran lemak lebih efisien, mood lebih stabil, jantung lebih sihat, BMI akan turun lebih konsisten. Okay. Forever Light, dalam Muklina ada Forever Light. Okay, dalam Forever Light tengok, kita punya Forever Light pun diiktiraf diiktiraf dapat winner award lagi. So protein berkualiti tinggi untuk elak kehilangan otot semasa turun berat. Kebanyakannya orang dia nak turun berat cepat, so dia buat diet yang ekstrim. So tidak, sepatutnya bila kita kena fokus kepada konsisten, walaupun turun sikit-sikit kan. Jadi sebab tu protein yang berkualiti sangat penting. Protein tu sendiri penting. Apalagi Forever Light kita adalah protein yang sangat tinggi. Okay. Protein yang sangat berkualiti tinggi. Yang pertama, apa fungsi dia? Dia bekalkan protein lengkap untuk kenyang lebih lama. Okay, so bila kenyang lebih lama, bantu kontrol makan tanpa rasa terseksa. Tak adalah kita rasa nak makan, rasa lapar sangat. So nanti nak dekat dah puasa ni, so Forever Light sangat best untuk diambil pada bulan puasa. Okay. Kan, kalau mak ayah memang sangat istiqomah. Alhamdulillah, syukur mak ayah sihat sampai sekarang. Dan dia sangat konsisten dah untuk ambil produk Forever. Tak kira bulan puasa ke tak puasa, bulan puasa lagilah. Kan, istiqomah. Elakkan kehilangan otot ketika diet. So penting sangat protein ni untuk elakkan kehilangan otot ketika diet. Kebanyakannya orang bila dia diet, dia jadi gelebeh. So hati-hati. Dia tak membina otot. Sedangkan kita nak diet yang betul. Okay. Kalau diet tanpa protein, otot hilang. Otot hilang, menyebabkan metabolisme jadi perlahan, so berat mudah naik balik. Tu pentingnya. Kenapa kita tak nak otot tu hilang? Sebab apa kita nak membina juga otot tu? Perlunya protein sebab kita nak pastikan metabolisme tu tak terganggu. Kita nak ada pergerakan metabolisme. Kita nak meningkatkan metabolisme supaya berat badan kita menurun. Okey? Membantu pembentukan hormon, insulin, leptin, serotonin. Semua ni perlukan asid amino. Okey? Semua ni perlukan asid amino. Menggantikan 1 hingga 2 mil dengan cara sihat. So kini akan bantu kawal kalori terkawal, fiber ada dalam Forever Light ada fiber, ada mineral lengkap. Okey, membaiki tekstur badan, lean body, kita panggil lean body lebih cantik shaping selepas weight loss. Kita maksud bila kita orang kata apa, bila badan tu turun, berat tu turun, kita punya shape dia nanti dah tunjuk testimoni. Korang tengok sampai habis
So kesan keseluruhan kenyang lebih lama, maintain otot, otot bakar lemak dan juga bentuk badan yang lebih kemas. Lebih kemas, shaping yang lebih cantik. Okay. Forever Fiber, okay, yang mana keradangan dan kerintangan insulin buat badan kita cepat lapar. So fiber membantu menstabilkan gula darah. Fiber melambatkan penyerapan gula. So insulin akan lebih rendah dan pembakaran lemak akan lebih tinggi. So nampak tak perkaitan dia? Kenapa penting ambil fiber? Ada orang rasa macam fiber ni tak ada function. Tapi sebenarnya fiber sangat penting. Siapa yang nak turun berat, siapa yang dalam proses nak turunkan berat badan, kena ambil. Sebab tu dalam set Clean9 ni dia dah letak fiber siap-siap. Sangat membantu untuk melambatkan lagi penyerapan gula. So tak adalah kita cepat lapar dan sebagainya. Bantu juga stabil darah dan stabil gula darah. Menghapuskan rasa lapar sekejap-sekejap. Ni yang craving tadi. Kan? So fiber akan mengembang dan beri rasa kenyang, menyuburkan bakteria baik, usus. So fiber juga membantu menyuburkan bakteria baik. So nampak tak banyak sangat dalam satu set Clean9 tu membantu untuk sihatkan usus kita. Kan? Gut microbiome yang sihat akan menyebabkan hormon kenyang kita lebih stabil dan juga mood lebih baik. So kurang juga keradangan usus. Membantu detox. Fiber juga membantu detox, mengikat toksin, kolesterol dan juga bahan buangan daripada usus. Dan fiber juga membantu kurangkan craving manis. Apabila gula kita stabil, craving pun akan menurun. Tak ada cepat nak makan. Kesan keseluruhan, kurangkan snacking, kan, membantu kurangkan snacking, berat turun lebih konsisten dan usus lebih sihat. Forever Bipolar, kita punya dalam kalau anda tengok dalam Forever 7, kita punya pilihan untuk set Clean9 ni, dia ada Forever Bipolar, ada satu lagi Forever Feel of Green. Okay, so boleh pilih nak set mana, okay? Dia ni Forever Bipolar, dia akan bantu boostkan tenaga, kurangkan keletihan metabolik. So bila obesity, bayangkan keradangan, rintangan insulin, so tu yang badan cepat letih. Jadi bipolar ni dia sangat kaya dengan B-complex dan amino acid yang bantu naikkan ATP. ATP tu apa? ATP tu ibaratnya apa yang nak cakap? Sumber tenaga yang badan perlukan. So bila dia nak, okay, dia berada dalam mitokondria kita. Kalau biasa yang kebanyakan orang biasa dengar mitokondria kan, dalam sel kita. So tu yang dia bantu naikkan ATP, sumber tenaga badan. Okay. Kawal selera makan secara semula jadi. Bipolar juga bantu kawal selera makan. Stabilkan gula darah, kurangkan craving, bagi rasa kenyang lebih lama. Sebab tu ramai yang ambil bipolar akan tak rasa cepat lapar. Habis dah masa. Anti keradangan. Bipolar ada flavonoid, ada phenolic, ada compound mengurangkan sitokin pro keradangan tadi, kita cakap tadi. Kan? Ini penting kerana obesity menyebabkan chronic low grade inflammation. So penting sangat untuk kita ambil bipolar, anti keradangan. Sokong fungsi hati dan juga detox. Okay, bila keradangan menurun, hati akan lebih mudah untuk proses lemak. Okay, so secara keseluruhan dia akan bantu stabilkan hormon lapar kita, bantu kawal craving kita. Okay. Dan dalam Forever dia ada beberapa jenis lagi. So andai kata sebab sekarang ni kenapa Ira masukkan juga aloe berry dengan aloe peach ni? Sebab mungkin ada kalangan kita yang nak bagi anak. Nak bagi anak. Anak pun nak kena kawal obes dia juga kan. Mungkin nak kawal dia berat badan dia. So boleh bagi aloe peach dan juga ada pilihan lain iaitu aloe berry nectar. Okay. Okay, next. Okay, kita ada bee honey. Dalam set Clean9 kita tak ada bee honey. Okay, tak ada bee honey. Tapi dalam Forever kita boleh ambil. Waktu Clean9 kita buat Clean9 itu kita boleh ambil bee honey. So Forever ada bee honey. Itu bee honey special daripada gurun Sonoran. Yang mana penting juga untuk ambil bee honey ni. Kenapa? Sebab dia bantu jadi sumber tenaga yang cepat. Okay, natural, apa ni yang semula jadi punya. Pada hari pertama dan hari kedua kita buat Clean9. Okay, ramai akan rasa pening, lemah, shaky. Rasa macam menggigil macam tu kan. So ni disebabkan oleh glukosa yang rendah. Okay, gula menurun. So bihani akan beri tenaga stabil kerana ia mengandungi glukosa dan fruktosa. So glukosa dan fruktosa ni dah cukup. Penyerapan dia sangat perlahan sebab dia satu molekul yang sangat kecil, halus. So sangat membantu mineral dan juga ada enzim semula jadi. Okay. So badan kekal bertenaga tanpa kita ganggu kita punya gula. Kita spike kita punya gula. Kita tak nak gula tu naik mendadak macam tu ataupun turun mendadak. Okay. So kita still lagi dapat kawal kita punya
tenaga kita dengan bihani ni. Okey. Okey, elakkan hypoglycemia ringan. Ni gula darah terlalu rendah. Bila kita buat detox, automatik kebanyakannya orang buat detox ini dia elak makan kan. So tidak. Dalam forever, dalam buat andai kata anda nak buat clean eye ni, dia tak akan ada macam tu. Tak akan ada situasi begitu. Sebab dia tak ada orang kata apa gangguan kepada diet yang ekstrim. Tidak. Okey, bila buat detox dah kurang makan, gula boleh drop. Okay, so badan akan jadi gelabah ataupun menggigil. So bila kita ambil bihani, okay, sedikit bihani boleh stabilkan bacaan gula. So kuranglah rasa lapar melampau, kepala rasa ringan dan tak adalah rasa mudi-mudi. Okay. So pentinglah juga ambil bihani, okay, untuk standby bihani waktu clean eye. Terutamanya orang yang tak pernah buat clean eye ni. Okay. Kurangkan craving manis dengan cara yang sehat. Dalam clean eye, craving biasanya akan berlaku pada hari pertama hingga hari ketiga. Daripada ambil coklat ataupun air manis, bihani jadi alternatif yang lebih sihat dan tak ganggu proses detox. So, dia akan bantu beri kepuasan manis tu secara semula jadi. Baiki pencernaan dan juga sokong usus. Okey, bihani mengandungi prebiotik semula jadi yang menyokong bakteria baik usus. Dan kurangkan kembung, bantu detox hari pertama, hari ketiga. Bihani juga bantu detox. Zakat yang sihat akan membantu hormon kenyang kita lebih stabil. Okey. Kita ada juga, Ira letakkan juga kat sini, tapi dah tersempat nak masukkan dia punya ni. Kita ada aloe MSM gel dan juga aloe massage lotion. Kebanyakannya waktu orang buat clean eye ni, dia akan rasa sakit-sakit badan, sengal-sengal badan, kan, sakit-sakit lutut dan sebagainya, kawasan-kawasan yang bermasalah. So boleh guna, boleh apply, boleh manfaatkan bila sapu. Aloe massage lotion kita sangat best sebab dia macam minyak urut moden lah, dalam bentuk lotion sangat. Dia bukan bagi kita badan kita, tempat yang sakit tu hangat, tapi dia bantu melembutkan juga kulit kita. Tu bestnya aloe massage kita ni. Dan aloe MSM gel ni dia lebih fokus kepada sendi-sendi lah. Jadi kalau ada keradangan pada rasa macam tak best, rasa sakit lah di kawasan-kawasan sendi antara pergelangan tangan, biasanya orang yang ada arthritis kan, ataupun sakit-sakit lutut, tu kawasan-kawasan yang kita boleh guna. Okay, sendi-sendi sebagainya. Ataupun keradangan ya. Contohnya apa lagi ya, keradangan biasanya susah nak bernafas. Sebab Ira pernah ya, sebab Ira ada masalah ni juga. Lupa dah nama penyakit tu. Yang mana dia antara kita punya tulang rusuk dengan kita punya peparu ni, dia ada satu bendali tau. So Ira punya kat situ tu dia mengalami kekurangan bendali. Bahasa mudah dia keradangan lah. Ira tak tahu faktor dia. Sebab doktor pun tak ada khusus apa faktor berlaku benda tu. Lupa dah nama penyakit tu apa. Dan bila ada berlaku macam ni, bila ada masalah batuk ni, dia akan lagi trigger benda tu untuk batuk, untuk susah bernafas. Jadi sebab bila kita bernafas, kita akan menolak paru-paru kita. Tapi bila disebabkan bendalih tu kurang, menyebabkan dia sesak sikit. Dia sesak untuk siapa yang ada masalah ni. Ira pun lupa dah term penyakit tersebut. Jadi sangat membantu aloe massage MSM gel ni. Kita boleh sapu benda ni. Kita boleh sapu dan sebaiknya sapu sebelum tidur. Okay. Ira pun pernah ada masalah arthritis. Memang tahap bengkak. Ira ingat lagi waktu sakit teruk tu, ambil gambar tunjuk dekat Kak Baiti. Kan, punyalah sakit sangat, sampai nak angkat anak pun tak boleh. Jadi sapu je MSM gel. Alhamdulillah, selain daripada kita ambil yang suplemen dalaman tu, ambil sapu je MSM gel dekat kawasan radang kita tu yang bengkak tu, arthritis ni pergelangan tangan, lutut, kalau biasanya kalau orang-orang tua yang masalah lutut bila letak kat lutut. Yang Ira waktu tu pergelangan tangan. Dan letak, Alhamdulillah, esok pagi tu tak ada berdenyut. Tak ada berdenyut. Walaupun dia tak ada rasa apa dia tak ada rasa panas ke, dia gel, dia sejuk je. Dia rasa sejuk je. So best. Tapi pagi tu bila kita bangun tu memang hilang berdenyut tu. Hilang, tak ada rasa. So best sangat pakai MSM gel ni, okay? Bagus juga untuk rambut. Okay, last, Field of Green. Ira masukkan satu lagi Field of Green. Lupa tadi. Kita ada pea pollen, dan satu lagi Field of Green kan. Yang mana dia tinggi serat, dia bantu juga stabilkan gula darah. Okay. So bila serat penting bila ada serat ni, dia akan bantu elak insulin naik mendadak. So buatkan kenyang lebih lama, kurangkan craving manis. Dan dia juga bantu baiki mikrobiota usus.
Jadi bila dalam obesity, flora usus akan jadi tidak seimbang. Bila orang yang obes ni memang dia akan menyebabkan mikrobaik ni, apa ni, bakteria baik dalam usus dia kata seimbang. Menyebabkan keradangan tinggi. Hormon lapar akan jadi kacau. Sukar untuk turunkan berat dan jadi bantu untuk kayakan bakteria baik ni. Ambil amalkan Pure of Green. So dia akan bantu betulkan usus dan hormon akan lebih seimbang. Okay. Dia anti keradangan natural. Okay. Sayur hijau tinggi, antioksidan, turunkan masalah keradangan yang menyebabkan badan mudah naik berat. Dan tambah nutrisi daripada sayur tu sendiri. Terutamanya kepada orang yang tak ramai, yang tak cukup sekarang ni kan. Tak cukup kita ni kan. Kadang-kadang tak cukup buah, tak cukup sayur. So boleh ambil amalkan Pure of Green. Bantu juga tambah susu badan. Pure of Green selain daripada Forever Light. Bila buat green tea, portion makan lebih light. So biasanya kan bila kita buat program detox green night ni, okay, portion makan kita akan ikut suku-suku separuh tu kan. Nampak macam simple je kan. So Pure of Green ni dia akan bantu top up micronutrient ya, supaya badan kita ni tak rasa lemah, metabolisme kita pun tidak jatuh. Okay. Ni antara testimoni. Testimoni yang batch pertama, batch kedua. Okay. Ni turun 2 kg, ni turun 0,8 gram, 1.15 inci loss. Lepas tu yang ni turun 3.6 kg, 2.8 kg dalam tempoh 9 hari saja. Ni tengok perut kempes ni. 2.25 kg. Okay. Jangan tunggu obes yang berlebihan tu barulah kita buat clean diet. Tengok. Yang ada masalah, yang tak ada masalah sangat pun buat clean night pun rasa sangat badan tu ringan. Okay. So lagi, ni antaranya lah juga yang mana membuang tu puas. Okay, sebab kaki Pak tu dah nak habis. Dah cuba, sebab Ira nak panggil seorang ni. Kita punya. So nanti Ira akan sambung balik Okay, Ira panggil Kak Nani kita. Untuk share kita punya testimoni clean night secara live. Kak Nani ada? Sorry. Dia ada. Ada. Okay, Ira stop share dulu Stop share. Okay, Kak Nani. Kak Nani boleh share Kak Nani punya apa ni, testimoni clean night. Ataupun mungkin Kak Nani dah buat berapa kali dah clean night. Dan dah ikut clean night yang under BOI ni kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kak Nani masuk kali kedua lah Kak Nani buat clean night ni sebenarnya. Batch pertama dengan kedua je lah yang Kak Nani follow tu. Jadi sebenarnya adalah beberapa kata testimoni yang Kak Nani dapat lah masa clean night ni. Tapi yang clean night yang batch pertama tu Kak Nani sebenarnya tak follow sangat tau. Taklah berapa ikut sangat. Tapi yang kedua tu memang Kak Nani follow betul-betul dan dapat result yang betul-betul Kak Nani kata mengesankan lah di dalam diri tu kan. Okey, macam ukuran tu memang tak jauh beza lah sebelum selepas. Tapi macam contohnya dekat punggung apa semua tu ada penurunan juga. Tapi macam kalau sebelum ni ada masalah kesihatan, katalah masalah sakit belakang, lepas tu masalah sembelit, sakit kepala semua tu memang kurang lah bila dah menjalani clean night. Okay. Dan masa tu Kak Rani dapat berat badan turun dalam 4 kilo masa tu. 79 turun ke 75 kilo. Macam tu lah. Okay. Ira nak tanya Okay, apa-apa lagi? keseluruhannya Kak Rani rasa best tak duduk dalam circle clean night, sebab Kak Rani pun dah ikuti, sebab kita pun dalam Equila kita ada program clean night kan, itu bawah SFF. So sepanjang Kak Rani buat clean night secara ramai-ramai ni macam mana, best ke tak best daripada kita buat seorang-seorang? Yelah, okey. Memanglah best sebab kita ramai kita orang kata Clean Nine Warriors kita memang ramai lah dan kita dapat tengok banyak aktiviti-aktiviti yang diorang masukkan dalam grup
Dan Kak Nani nampak lah, memang happy lah bila time plating tu masing-masing tunjuk makanan masing-masing kan. Hmm. Kita belajar lah macam mana diorang sediakan makanan, macam mana diorang exercise semua kan. Jadi Kak Nani memang teruja lah, dan memang menyeronokkan. Memang untuk yang hari pertama, kedua memang sangat-sangat mencabar lah sebenarnya. Memang mencabar lah. Dan sebenarnya Kak Nani banyak aktiviti luar lah masa tu. Jadi kadang-kadang tu Kak Nani tak boleh nak kontrol sebab kita kerap kencing masa tu. Ah, Kan jadi agak ah. sukar juga sebenarnya. Tapi Big crisis lah ni. Ha. kuatkan juga hati tu untuk teruskan. Masuk hari ketiga dan hari ke-9 tu, okey, Alhamdulillah lah kan. Okey, dan Kak Rani jadi lebih berdisiplin lah untuk menyiapkan makanan. Sebelum ni memang suka skip-skip lunch. Kadang-kadang tu ambil lambat pukul 4 kan. Hmm. Jadi memang tak ada disiplin lah sebenarnya kalau sebelum ni. Tapi rentetan daripada tu, selepas habis clean line tu Kak Rani suka buat follow lah balik kan. Macam makanan tu, jaga portion dia. Kak Rani pun dah amalkan makan nasi tu. Ambil suku je memang sikit lah, dan lebihkan sayur-sayuran, dan Hmm. lebihkan apa ni, itulah fiber dan juga apa kan, kurangkan karbohidrat tu. Kak Rani pun dah kontrol banyak benda-benda yang Kak Rani tak ada craving lagi lah kat situ. Sebelum ni ada suka nak makan kek ke kan, benda-benda yang macam memang tak bagus lah. Frozen food tu Kak Rani tak makan lagi dah kan. Ah. Jadi di situlah kesedaran yang amat tinggi, dan memang sepatutnya kita akan dapatlah result yang memang memuaskan hati kita lah. Macam tu. Mhm. Betul. Okey. Mhm. Tu yang best dia. So, kalau balik kepada Ira punya slide kan, maknanya kita punya program Kelina ni jangan ataupun apa-apa je lah bila kita nak fokus untuk turunkan berat, jangan kita fokus untuk turunkan secara mendadak. Betul tak Kak Dani? Sebab tu kalau kita tengok Betul. orang yang tadi Ira share balik, dia turun dia tu bukanlah dalam kuantiti yang banyak, tapi hasilnya secara keseluruhannya diorang punya sharing tu apa yang diorang rasa, iaitu diorang rasa badan lebih ringan kan. Apa cara makan, craving tu dah tak craving lagi, dah tahu. Dan yang penting dalam dalam program Clean Diet kita ni, akan diajar macam mana cara makan yang betul. Memang dia akan lepas tu macam mana nak cakap kita punya, walaupun rasa macam ke lauk kan, rasa macam, tapi bila kita duduk kita rasa macam nak share jugalah kan, nak tunjuk jugalah makanan aku betul ke tak hari ni kan. Kita punya suku-suku separuh ni memenuhi ke tak. So sebab tu penting, sangatlah best kalau masuk program Clean. Tambah pula sekarang ni kita ada program Clean bawah BOI, maksudnya memang tim kita lagi besar dan ramai lagi coach yang terlibat. Okay. Ha, okay. So kalau tengok dekat sini, selain daripada testimoni Kak Nani, tengok yang Kak Nani rasa kan kurang dah craving semua tu, tengok sama juga, yang lain juga sama. Yang ni day pertama hingga day ke-9, turun 5 kg. Muka jadi cerah selepas buat clean night. Ni secara orang kata hasil yang bukan dibuat-buat hasil yang bukan dia dibuat-buat, tapi memang hasil yang betul-betul buat clean night. Jangan risau, kita memang akan ajar, kita akan dipantau, dibimbing. Okey, hari ni dapat membuang sepuasnya, tapi teruk benar buangnya, maaf lah ya, tapi memang teruk sangat keluar segala kotoran dalam usus. Selama ni duk simpan je, badan rasa lagi ringan dari semalam. Alhamdulillah, eczema makin hilang juga. So nampak tak dia punya efek daripada testimoni clean night ni. Walaupun tempoh 9 hari sahaja. Okey. Kalau ni pula rasa pakai baju lebih longgar. Lepas tu lagi yang ni, alhamdulillah semakin sihat, perasaan lebih happy. Nampak tak ni mood? Ni mood, emosi. Dan ramai yang tegur lebih kurus dan juga cergas. Okey. Lagi. Okey, yang ni kulit makin flawless, pinggang makin ramping. Ni hasil daripada buat clean eye, batch kedua. Yang ni batch kedua juga, dapat turun berapa ni? Turun 3.66 kg. Yang ni pula rasa Forever Light sedap, kenyang, bertenaga. Walaupun di tengah kawal pemakanan, kan makan yang orang kata mungkin sebelum ni makan banyak nasi, tapi sekarang ni portion suku-suku separuh, tapi still lagi boleh bertenaga.
rasa kenyang. Walaupun membuang kan, bila kita buat detox automatik memang kita akan rasa nak membuang. Okay? Dan walaupun membuang, tapi still lagi badan bertenaga. Walaupun kurang makan, still lagi badan bertenaga. Tu bestnya buat clean night. Okay? Dan ini adalah promosi sekarang untuk apa ni Clean Eye. Okay, ini adalah Ira listkan juga, boleh screenshot dan boleh jumpa dengan diri masing-masing mana yang nak buat Clean Eye kan. Ira boleh tak nak ambil Clean Eye tapi nak makan secara normal je, boleh tak ada masalah. Cuma nak kalau nak join kita punya program pun tak ada masalah juga sebab free sahaja. Free, lepas tu kita pula dibimbing oleh ramai coach yang berpengalaman. Tu yang bestnya, okay? Dan kita sekarang ni ada promosi daripada HQ yang mana ada dapat apa ni? Dapat beg comel ni. Beg comel ni itu apa ni? Warna purple. Sempena kita punya tema program Clean Night kita. Okey, dan ni ada 4 set sebenarnya. Kenapa 4 set? Satu yang ni adalah bipolar. Yang ni bipolar juga. Cuma bezanya ni Forever Light Vanilla, ni Forever Light Chocolate lah. Yang ni Pure Green. Okey. Okay, next. Ni kepada orang yang belum lagi VIP ataupun nak jadi VIP ataupun yang 5% nak naik jadi VIP member. So, bagus sebab memang jauh sangat lebih murah. Okay, bila dah jadi VIP member. Okay. So, jauh lebih jimat lah ya. Dan promosi daripada HQ sekarang untuk buat belian. Tengok bestnya kali ni ada tongkat Ali. Belian 300 dapat tongkat Ali. Okay, belian 600 dah dapat dah white coffee dan juga ubat gigi. Ubat gigi special. Okay, bukan je ubat gigi calang-calang yang biasa kat luar pasaran luar tu ni special ubat gigi. Dan juga kita punya pembelian 1,300 ke atas akan dapat teh tarik dan juga teh tarik halia dan juga royal jelly. Okay. Untuk belian SO Japan ni takkan dapat lah. Yang ni untuk belian normal ya, untuk produk lain. Last, Ira nak kongsikan video. Angels up in the clouds, are jealous knowing we proud. Something so wild, we'll be ordinary. You got me kissing the ground, in the sanctuary. Shatter me when you touch, will love it turn me to dust. Angels up in the clouds, are jealous knowing we proud. The madman, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever, forever and ever, forever young. Best ke? So, dapat bimbingan coach yang tepat, support group yang sangat kuat. Itu bestnya bila kita buat ramai-ramai. Dan kita juga akan bimbing cara makan yang betul dan juga senaman yang betul. Ni semua plate ataupun kita kata hidangan yang dihantar oleh peserta yang dah dinilai oleh coach-coach kita. Coach kita akan guide hari demi hari, hari demi hari. So bestnya daripada situ kita belajar apa makanan yang sepatutnya, apa yang tak perlu, apa yang kena tambah, apa yang kurang, protein ke, karbo ke. So itu yang sebaiknya. Sebab kita nak betul-betul apa ni cegah obesiti kan. Jadi kita kena buat dengan cara yang betul dan tepat. Okay, so yang ni pula adalah senaman. Sebab ramai orang tak tahu kan.
Kalau tengok tu agaknya payah ke susah? Payah ke susah? Kita punya senaman. Tak kan? Memang sempoi-sempoi je. Masa santai-santai sempoi-sempoi. So kita diajar senaman yang betul. Tak semestinya nak kena senaman yang berat-berat, nak kena masuk gym dan sebagainya. Okey? Boleh eh? Okey, so Just a tu je young kot last Ira gun. daripada Ira. Ingatlah, obesiti bukan tentang saiz badan semata-mata, tetapi tentang apa yang sedang berlaku di dalam badan kita. Hormon yang tidak seimbang, keradangan yang senyap, kan, dan tenaga yang hilang secara perlahan-lahan. Hari ini kita belajar bagaimana tubuh boleh reset dan kembali berfungsi dengan lebih sihat. Kan, siapa yang belum lagi cuba buat clean night, boleh buat clean night, boleh join lagi, sempat lagi nak join batch ketiga ni, bermula 13 hari bulan ni, ataupun nak join dia dulu, boleh duduk dalam tu, kan. Mungkin ada orang tak dapat nak bagi komitmen sepenuhnya sebabkan faktor kerja dan sebagainya, tak apa. Korang masuk je dulu, korang boleh, orang kata apa, tengok circle tu macam mana. InsyaAllah semangat tu datang sekali untuk lebih sihat, untuk turun berat badan sekali. Okay? Screenai bukan sekadar program diet, tetapi alat untuk memulakan semula sistem badan kita supaya lebih bertenaga, lebih ringan dan lebih stabil dari dalam. So pilihlah untuk jaga diri sebab badan kita adalah rumah pertama yang Allah amanahkan. So minta maaf banyak-banyak segala kurang, segala salah silap. Ira, terima kasih Kak Dani atas perkongsian. Uh, dan terima kasih semua yang join malam ni. Minta maaf banyak-banyak segala kurang tu, dan yang baik tu datang daripada Allah, yang kurang tu daripada Irah lah. Okay. Dan Irah tutup majlis kita dengan tasbih kafarah wal doa. Ada persoalan ke? Kita tengok dah. Okay, ada leader nak cakap ke? Ramai dalam ni Ira rasa yang ada masalah kesihatan kan. Yelah hujung-hujung tahun ni macam-macam kan. So kita doakan juga kesihatan Coach Ling kita lebih baik. Hmm. Kak ni ada nak cakap ke? Tak ada. Tak ada kan? Terima kasih. Okay, sama-sama semua. Ada nak ambil gambar ke? Ira ambil gambar ni lah eh. Tak tahulah kenapa chat ni Ira tak boleh nak tutup daripada tadi dah. Dia terbuka besar. Sekejap eh. 1, 2, 3. Ada yang nak buka kamera ke? Ada dah. Ira. Okay, terima kasih banyak-banyak yang join. So, insyaAllah jumpa lagi di lain waktu di next class kita. Ada yang buka. Boleh-boleh. Sama, sama. Tak ada soalan kan? Ira takut Ira terlepas pandang kat dia. Okay, terima kasih semua. Selamat beradu. Jangan tidur lambat-lambat. Boleh efek hormon ghrelin kan. Nanti jadi lapar. Lepas tu lapar pula tu makan yang mengarut-ngarut pula. Jangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ira stop recording.